Okey, sekarang ni saya nak tunjuk hampir real time sebab tadi dah ni kan dah masuk dah. Okey, sekarang ni kita nampak kita berada di support kan, 3980 ni support. Dekat support ada reversal candle. Yang 5 minit ada reversal candle pukul 10.35. Kemudian kita tengok kat delta, okey, 10.35 tadi 10.35 kat sini ada reversal candle kat sini. Lepas tu kita tengok delta dia masih hijau kan, 475, 649, 246. Okey, volume tak naik tau. Sorry, terbalik. Ni ke bawah ni 824 kan, 824 dengan 566. Kita bila kita nak buy, kita nak tengok apa, merah bertukar hijau kan. Okey, sekarang ni merah dah bertukar hijau. Okey, betul, tapi dia punya volume tak naik. Okey, relax dulu. Kalau volume tak naik, relax dulu. Mungkin dia akan ada main-main sikit, ada break bawah sikit, ada apa nama tu, trap kat bawah ni kan. Kadang kita dah masuk, dia trap kat bawah ni, kita punya stop loss baru dia naik. So mungkin ini reason dia lah. Okey, jadi sekarang ni volume tak naik kan, dah 824 dengan 566. 566 ni lebih rendah daripada 824. So relax dulu. Okey, lepas tu kita tunggu dia merah balik tau. Okey, merah balik 246, 141, 190, 390. Okey, dekat sini delta bertukar daripada merah kepada hijau. Kemudian dia punya volume menaik kan. Okey, lepas dia menaik ni, complete dia candle yang 390 volume dengan berubah delta ni, kita boleh buy market. Okey, buy market. Ataupun kalau nak masuk entry limit order susah sikit lah. Kalau nak pun kita ambil buy stop dekat atas ni. Kalau kita nak confirm sikit lagi, ada candlestick yang ni kan, buy ni ataupun kat sini ada, kalau ada kita define ini sebagai reversal candle, kita boleh masuk dekat break high candle ni, high 3989, 3990 macam tu lah. Tapi kalau market order kat sini pun boleh juga, tak ada masalah. Bila market order kita tak boleh nak control berapa kita masuk lah. Maksudnya harga yang spesifik kita nak masuk tu lah. Okay, kalau macam tu, lepas masuk, lepas tu kita set stop loss bawah low candle ni. Low candle ni berapa ni? 3977 kan, 3977, 3976 bawah dia. Okay, 10 tick. Lepas tu target 1 kali 2 lah, satu stop loss, 2 target profit. So kalau kita tak 10, letak 2, 20. 4006 kan, kita target 4006. Okey, 4006 ni kalau kita naik, dia naik sampai sini lah, 4006. Bila dia dah naik sini, mungkin dia akan ada pullback ke apa semua kan. Kita boleh entry balik. So untuk yang tak risky, untuk elakkan risk daripada gap antara sesi pagi, tengah hari, petang dan malam, boleh trade intraday lah. Okey, so macam itulah cara-cara untuk kita masuk, kita fine tune entry menggunakan volume dan delta.